Sekitar. Ya, sekitar. Habis dah. Habis dah. Berapa tahun? 4 tahun dah. 4 tahun, 4 tahun dah. Berapa lama habis 4 tahun lah? Macam sepatah 2 kata lah. Sepatah 2 kata. Betul kata. Habis dah? Habis tu je. Tu je. Lepas ni balik mana? Kota Baru. Balik tu baru lah. Wakil Cik Ye? Bukan Cik Ye. Oh, okey. Bukan Wakil Cik Ye, Wakil Cik Ye. Main ke atas sekali. Main Kelantan sekali lah. Tak pernah main ke atas tak? Budu. Pernah main ke atas tak? Oh, tak. Main ke atas sekali. Wakil-wakil. Dengar semua. Datang ke lah. Sepatah 2 kata daripada Afiq. Cakap Cakap apa-apa. Cepat lagi lah. Cakap apa? Ucapan. Maju jaya. Selamat maju jaya pada semua di luar sana. So tu je lah daripada Afiq. Bye. Tiga ni. Lama banyak ni kan. Patah 2 kata cepat. Guys, terima kasih untuk segalanya. Kita jumpa dekat Ipoh. Sepatah 2 kata. Yang tak ada sepatah 2 kata. Handsome babi aku. Okay. This is us. Last day Amy kata this is us. Lepas tu kita last day of degree. Okay. This is us. Last day of degree. Tapi yang cakap 2516 is a wrap. Lepas tu FYP dah habis. Okay. Lepas tu kita semua cakap kuat-kuat FYP dah habis. Okay. 2516A is a wrap. FYP dah habis. One eternity later. So sekarang kita orang dekat Cafe Markisa. This is actually the first cafe yang kita orang pergi sama-sama as a classmate. So ini adalah juga cafe terakhir kita orang. Cik buat saya sedih pula. Cafe terakhir kita orang sebelum masing-masing menuju ke alam barzah. Bukan, alam pekerjaan. Cantik, dia tepi tasik. Hari tu kita orang makan kat situ kot, tak silap. Kabana. Apa ni? Buat apa? Aku nak rekap aku punya ucapan tu dekat cantik-cantik. Ha. Bentar dulu. Kat situ. Nak berikut ucapan. Oh, boleh? Sepatah 2 kata. Okay. Kau nak madap mana ni? Macam ni ke? Nak nampak tasik ke? Terima kasih lah. Okay. Dini bagi sepatah 2 kata Dini. Sekarang saya rasa saya bangga dengan semua orang sebab akhirnya kita orang dapat habiskan juga FYP kita orang. Walaupun penat, kena marah, suruh kena baik jangan ambil seminar. Kita orang berjaya habiskan guys. So lepas ni siapa kahwin? Stay tune. Stay tune. Okay. Izan ni sepatah 2 kata Izan ni. 2 kata. Finally dah habis, dah settlekan selama 6 sem. 6 sem. Kita masuk pada sem. 4 sem. 4 sem kita degree. And then kita orang tinggal intern je. Tapi basically like macam dah habis degree lah. Sebab kita orang baru je lepas habis FYP. So happy dekat semua orang. And then harapnya dapat graduate sama-sama. Yeay. Okay, Mumtaz, apa sepatah 2 kata? Okay, so disebabkan kita dah habis FYP, sepatah 2 kata dari saya. Congrats everyone. Semoga korang maju jaya kat luar sana. Jangan lupa makan. Okay, bye. Assalamualaikum. رحمة إلا الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم فكنا في الدين الله أكبر. وعلمنا تأويل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin. So guys, itulah pengakhiran kepada video saya hari ni. Oh, sorry, sabar jap. Hari ni menarik sebab hari ni last day of degree. Tapi penat sangat-sangat. Saya tertidur tadi kat dalam kereta. So, saya rasa tu je video kita sampai video saya untuk hari ni. Doakan saya dapat tempat intern cepat-cepat. Lepas tu dipermudahkan segala urusan. Semoga korang punya urusan pun dipermudahkan. Kepada yang dah habis FYP, tahniah, congrats, you did well. Itu saja daripada saya. The next day. So guys, kita orang baru lepas makan, dibelanja oleh Sir Asrul. Love. Sekarang kita orang nak bagi hadiah. Tak nampak. Ha tu, Montego. Bag dia besar, dalam dia kecil je sebenarnya. Balik ni nak belikan Montego. Pula. Wah, kalau aku minta Sir buat unboxing, saya nak buat tak agak-agak? Buat. Itu suka. Tapi on camera. Tanya dulu. Ha. Boleh ke? Nasib baik tak masuk lagi. Berarti saya bubuhi TikTok dekat apa? Mumtaz. Saya upload pula. Ini Saya dari unboxing. kita orang bertiga tu, Sir? Bertiga je, bukan satu kelas. Claim. Risau salah nama ejen masa. Saya buat risau. Betul. First saya nak bagi kita comel. Tapi dia tak ada paper bag kecil, Sir. So tu je ada. 1, 2, 3. Oh. Sabotif. So, sekejap kita nak kena buka elok-elok. Saya ada trik dia boleh buka kat bawah. Ya ke? Ha. Oh ni. Ya. Tahu Montego kan? Maaflah kita jarang pakai Montego. Ni first ke? Second. Eish. First dulu pun ada sudah bagi. Oh. Oh. Comel tak, Sir? Apa nama saya? Oh, Asrul Arsyad. Betul tak ejaan tu, Sir? Betul. Betul kan? 4 kali saya tengok. Betul tadi. Yang saya boleh tahan 6 jam panas dan sejuk. Oh, tak mau tigo. Okey. Okay? Tak apa. Ni pun cukup dah ni. Love kan? Saya kena kurangkan gula, Sir. So boleh cukup lah tu. Bahaya, Sir. Hari tu one of my kawan punya parents kena kencing manis tau. Lepas tu kena tahan dekat wet bapak dia. Tengah saya pun sebenarnya baru nak start lepas puasa tu. Doakan nak start hiking balik. Tapi Wow. saya rasa stamina saya masih okey. Okey je. Lagi okey dari kita orang kan? Kita nampak hari tu. Maksudnya So alhamdulillah nanti kalau alumni panggil jemput ke janganlah tolak. InsyaAllah. Itu yang Boleh penting. try balik ke kita orang? Sebab macam ni diorang suruh saya yang cari. Jadi saya memang cari alumni yang mana saya So kenal lah. touch. Faham? Macam IG saya 80% memang student. Jadi saya tengok dekat IG saya terus PM. Oh, datang. so PM dari IG lah. So dorang saya lupa tangkap gambar sendiri waktu sebelum buka. Saya nak kamu ni. Weh, tutup kamera. Tak. Itu orang staff. Staff Montego. Selalu dia yang buat kan. Jauh saya daripada Sam apa? Saltiga. Saltiga. Oh, macam mana? Kamu Montego mana? Miswi, Sepang. Sakit amat. 2-3 patah je. Bukan. Apa-apa patah lah, Sir. Okey. Beberapa patah perkataan. Okey, 1, 2, 3. Tak adalah. Pada semua anak PA saya M3 CS 251 6A, good luck for future, good luck untuk apa orang panggil dalam bidang kerjaya, pergi ke intern, bagi habis intern. Lepas tu semoga dipermudahkan urusan untuk dapat kerja yang baik. Amin. Jangan lupa balas jasa mak ayah dulu. Lepas tu baru fikir ini. Lepas tu
pesan saya travel. Wow. Okay. Dapat kerja tu, kereta jangan beli kereta mahal-mahal. Beli kereta kecil-kecil, lepas tu travel dulu. Puas dulu. Lepas tu barulah fikir pasal komitmen besar-besar. Okay. All the best semua. Semoga dipermudahkan urusan. Apa pun dapat result, damai dengan takdir. Sebab semua benda tu bukan tentu lepas kerja. Sebab benda semua tu adalah lepas ni kamu akan bergerak sendiri. Semua ada benda takdir lah. Kena positif je. Okay. All the best M3 CS 251 6A kepada semua pelajar-pelajar yang saya okay, ada 14 orang. Okay, siapa? Iziani, okay, Piana PSA, Muntaz, Dini, Fikri, orang panggil Syahir, Dayat, lagi sebut ada 7, Saib, lepas tu Emirul, lepas tu Izzah, Syamil, yang anak PA sehafiz tapi duk join kelas kamu tu. Saya tak lupa dia. Alai. Saya tak pernah jumpa nama. Okey, ni siapa lagi ya? Biar. Perempuan lagi seorang Okey, apa? Okey, orang panggil. Siapa? Alamak, saya terlupa nama dia. Tiba-tiba. Wati. Saya tak lupa nama dia. Saya jumpa tadi dekat tu Awati, perempuan lagi. Habis kan? Lokman. Lokman seorang lagi. asal banyak Tapi saya boleh ingat more than 10-11 orang daripada pelajar-pelajar PA saya. All the best Thank you sir. Apa? Buat kenangan je. Jadi 2 bilik ni dia susah. Tak tahu mana satu nak kemas. Wow. Cantik sir. Ada ada kira nama. Saya buat tu. Masuk kerja. Iyalah. Kerja kat Montigo je lah. Ada ni. Wow. Macam sir. Kan? Comel kan? Pakai style. This one you okay juga? Oh, I thought dia memang comes for this. tak lah. Saya custom. Very much. Nanti sir minum kopi boleh lah isi dalam tu. Kopi semalam dah habis pula. Aduh. Weh, panas dah sejuk. Itu tak apa dia ni? Handle dia. Itu lah, aku nak beli juga untuk apa yang korang punya lecturer juga kan. Tapi dah tak keluarkan dah. Ini? Ni pun last. Saya buat show. Sir dah lelaki. Tak habis lah. Macam ni lah. Eish. Macam sayang pula nak guna minum. Allah. Jangan. Nanti buat habuk. Aduh, sweet. Nanti sir boleh. Pegang. Macam, so boleh show off semua orang. Nanti boleh matching-matching dengan sir. Siapa ni? Serul. Dengan Safiz. Tapi so special sikit lah sebab tu dia ada handle tu. Cover tu. Thank you very much. So ada sepatah dua kata ke untuk kita orang? Yes, apa ni, hopefully korang maju ke hadapan lah. Kan, maju ke hadapan. Hadap dunia sebenar. Kan, lepas ni dah tak ada dunia tipu-tipu dah. Semua kena real. Ya. Gonna be tough. Tapi kita dibina untuk hadap benda-benda tu. So layan je apa-apa yang datang dalam hidup nanti. Although benda tu kononnya lah korang rasa ada lowest level of life kan, tapi sebenarnya benda tu baru tip of the iceberg lagi. Jaya jumpa partner yang sesuai. Yang boleh dijadikan imam. Usaha nak cik imam sekarang. Aminku yang paling besar. Amin 7 hari 7 malam tu saya amin. Masjid pun dah kurang orang muda. Saya je lah muda. Baby face. So itulah maksud saya.
buka pada bawah pun boleh kot. Ha. Okey. Okey. Saya ada nama. Saya ada nama lagi. Ha. Terima kasih lah. Ikhlas ni. Yang ni. Saya ada nak bagi sepatah dua kata. Ha? Sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Ha. Oh, saya doakan kamu berjaya lah. Okey. Bila kamu dah masuk industri nanti, apa-apa pun sentiasa belajar lah benda-benda baru. Tak berhenti lah belajar. Okay, so apa pun jangan lupa solat dan jangan lupa jasa ibu bapa kamu lah. Okay, so itu sajalah. Semoga berjaya. Okay, terima kasih sir. Okay, sama.